Rekod kak. Kak nak ni kopi cheese bakar. Kopi cheese bakar. Satu. Dia pakai cheese apa sebenarnya sini? Kita pakai cream cheese. Oh, cream cheese. Okay. Ni ada 3 flavor ni Ya, ada green tea, Thai tea, kopi. Okay. Ni kita nak letak cheese dia. Kalau sini berapa ringgit? Sini RM10. Kalau burnt cheese RM10. Kalau cream cheese RM8. Kalau ori RM6. Okay. Kita letak brown sugar. Oh, brown sugar. Okay. Brown sugar. Ni minuman daripada mana sebenarnya? Macam first time nampak kat sini. Oh, Thailand ni. Minum dia, makan cheese atas dia dulu, lepas tu hirup dia punya kopi. Kalau nak makan, kalau nak hirup sekali pun boleh. Tapi lagi best makan dia punya crunchy atas ni dulu. Ni tak buat apa? Ini Oreo. Oreo, okay. Makan vendor, tapi kalau tengah hari kita ada buka meja kat bawah ni, lagi banyak makanan. Tapi dah petang tinggal ni je. Selain tu kita ada jagung cheese tarik. Awak nak try tak? Jagung cheese tarik? Okay, boleh buat satu. Satu Ni macam ni lah ni cheese mozzarella. Ni yang buat tarik ni. Kak berapa ringgit? Satu kat RM10. RM10, okay. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.